Kesibukan bekerja serta persekitaran hari ini menjadi persoalan buat anak-anak dalam mencari kesempurnaan menjaga ibu bapa. Namun kemunculan pusat jagaan dan pendidikan warga emas seperti di Darul Insyirah yang terletak di Bangi ini seakan pilihan buat mereka yang memerlukan perkhidmatannya. Darul Insyirah ni ditubuhkan pada tahun lepas, September 2013. Dia adalah salah satu inisiatif daripada Yayasan Ikhlas. Di mana di bawah Yayasan Ikhlas kita ada Raudatul Hufaz, kita ada Dakwah Mu'allaf, kita ada iBackyard Science. Maka Darul Insyirah ni jatuh salah satu di bawah Yayasan Ikhlas. Kita cari something yang orang tak nak buat, kita buat. Diinspirasikan sebab kami pergi melawat di pondok-pondok penuh, tak cukup tempat, dan kebanyakannya warga Islam kita berada di tempat yang bukan Islam yang menjaganya dan bercampur-campur. Jadi kami rasakan satu fardu kifayah untuk kita buka satu pusat penjagaan di mana bukan sahaja kita menjaga tapi kita mendidik. Uniknya pusat penjagaan harian ini sentiasa dipenuhi dengan pelbagai aktiviti keagamaan bagi mengisi masa lapang warga emas yang datang ke sini setiap hari. Alhamdulillah sekarang ni kita ada 6 orang, terdiri daripada yang daycare, weekly dan monthly. Darul Insyirah boleh membuatkan sehingga 15 penghuni. Kita ada kelas-kelas agama, sentiasa dekat pada Allah, berzikir. Konsultan agama yang akan datang untuk mendengar luahan perasaan, bersembang dengan orang tua. So orang tua ni dia suka ada orang yang good listener yang dia boleh sembang. Dan kita ada juga health check-up. Kan kita bekerjasama dengan Hospital Islam Az-Zahra yang menghantar jururawat dia berkala. In fact kita ada doktor daripada perkumpulan iMedic. iMedic ni adalah sekumpulan sukarelawan yang memberikan khidmat percuma kepada kami lah maksudnya. Ketiga-tiga warga emas ini berasa cukup gembira apabila ditempatkan di pusat penjagaan ini. Sekurang-kurangnya, mereka dapat berkawan dan tidak berasa sunyi mahupun bersendirian ketika anak-anak keluar bekerja. Bapa saya Pakistan, mak saya orang Penang. Saya lahir di Kampung Baru. Cucu 11 tu. 9 laki-laki, 2 perempuan. Dah habis kahwin dah. Cucu pun dah habis kahwin. Taling Jaya rumah saya. I got my own house. Datang sini, tengok dia orang masak. Tengok ada kuih yang dia pandai dia buat. Ada petang, makan petang yang sama sedap. Ada ngaji-ngaji jugalah kat sini? Belum lagi. Nak rasa nak buat. Puasa kan dah datang. Ada beli apa kitab kau, buku. Ada ustazah pandai karang. Beli. Apa nama? Saya orang Taiping tapi mak bapak orang Penang. Ikutlah ratap pindah. KL lah, Kuala Lumpur lah, Taiping, Kedah. Bapak ada berapa orang anak? Umur. Anak-anak. Umur lah. Semua dah kahwin, semua dah buat. Berapa orang? 8-9 orang lah. 8-9 orang. Opa kat rumah ni kan, Opa datang setiap hari kan? Opa buat apa kat rumah ni? Macam mana? Opa buat apa kat sini? Kat sini kat rumah ni? Nak bayar dengar ni? Dengar ngaji. Mengaji? Mengaji. Mengaji tak, mengaji dah pasal apa dan tak larat. Duduk bawah tak boleh. Kena duduk tempat tinggi. Tak kisahlah. Kita nak mengaji dia sendiri. Pasal benda kita boleh baca lah. So kat sini datang jumpa kawan-kawan. Datang mendengar. Ada. Mendengar ustaz mengaji lah, ustaz yang mengaji. Ustaz. Ya? Dengar ustaz lah mengaji. Ceramah. Baca kitab. Kitab rajin lah. Kitab tu urusan cerita. Tidak dengar. Membuat keputusan menghantar ibu bapa ke tempat penjagaan warga emas masih dianggap negatif oleh masyarakat hari ini. Namun, apa yang pasti, pengurusan pusat jagaan ini memiliki alasannya sendiri. Pada saya, semuanya bergantung pada niat anak-anak tu. Kalau niat anak-anak tu, sebab dia dah try everything. Sedaya upaya dia lah sehabis dia untuk menjaga ibu dia, nak elakkan murung, tapi dia dengan kesibukan kerja, dengan kesibukan anak. Jadi dia hantar dengan niat
supaya mak dia happy kembali. And then dia hantar pun bukan dia tinggal terus. Sentiasa call every day, hantar pagi, petang ambil, ataupun hantar hari Isnin untuk yang jauh, hari Jumaat datang ambil. Yang tu kita mengalu-alukan. Memanglah dalam Al-Quran kan Allah berfirman, hendaklah menjadi tanggungjawab pada anak tu kan untuk menjaga ibu bapa ketika mereka tua. Memang itu tidak nafikan. Kami akur tentang perkara itu dan memang menggalakkan seboleh-bolehnya anak menjaga ibu bapa. Tetapi penghantaran ke rumah orang tua ini adalah pilihan terakhir. Mungkin ramai yang beranggapan betapa kejamnya seseorang anak itu meletakkan ibu bapa mereka di pusat jagaan harian. Namun, demi kepentingan bersama serta alasan yang kukuh membuatkan anak-anak mereka tidak mahu meninggalkan ibu bapa bersendirian di rumah. Kebakaran, jatuh ataupun makan ke tidak dan kematian mengejut kan. Benda-benda ni boleh membahayakan warga emas tu berseorang kat rumah. Kalau ambil bibik, dia tak in terms dengan orang tua. Cara bercakap, layanan, jadi orang tua jadi tension kan. Dan aktiviti dia terhad kat situ saja. Anak-anak yang soleh dan solehah sebenarnya kalau mereka menghantar ibu mereka kat sini adalah lebih baik untuk ibu itu. Cuma perlu redha ibu tu. Kalau ibu tu redha, insya-Allah anak tu jamin syurga. Tak salah maksudnya untuk menghantar ke rumah penjagaan dan pendidikan warga emas. Di rumah jagaan ini, mereka bukan meninggalkan sepenuh masa. Mereka meninggalkan dengan tanggungjawab. Mereka tinggal waktu pagi pergi kerja, balik petang. Mereka mengambil anak ibu mereka ataupun mereka meninggal secara mingguan. Hari bekerja mereka tinggal, hari minggu mereka mengambil. Pada saya itu satu tindakan yang lebih baik daripada kita membiarkan ibu kita tinggal di rumah tanpa jagaan. Dan yang paling istimewa di sini, kita mempunyai nilai-nilai keislaman bagi memastikan warga emas kita kekal dengan amalan-amalan Islam seperti membaca Al-Quran, solat, berzikir dan sebagainya. Pembabitan sukarelawan dan masyarakat setempat dalam membantu menguruskan pusat penjagaan harian ini wajar dipuji dan dijadikan contoh. Zahratul Radia Sharif, 41 tahun, membabitkan diri dalam aktiviti sukarelawan sejak pusat jagaan ini ditubuhkan. Baginya, ia seakan terapi dalam mempersiapkan diri menghadapi hari tua. Akak pun salah seorang bekas nurse, jadinya kita macam beri balik khidmat kita, memberi balik pengalaman kita untuk warga-warga emas di sini, untuk kesihatan yang lebih terjamin. Kebersihan tu yang paling penting. Makan minum dia, ada ubat dia yang mana kalau ibu bapa tu yang perlukan ubat. Jadinya jangan bimbang, nurse sini akan tahu macam mana dengan kita punya pantauan daripada hospital. Saya rasa memang sesuatu yang baik untuk masyarakat kita. Kita pun tahu zaman sekarang ni anak-anak semua bekerja, bertugas. Kadang-kadang kita selalu fikir orang tua ni kita nak jaga, kita cakap je nak jaga. Tapi kita tak jaga hakikatnya. Kerana kita membiarkan ibu kita tinggal di rumah sendiri. Tapi kalau datang di sini, dia ada kawan. Kemudian keduanya, dia ada ilmu. Kita adakan tadarus semua kan. Jadi sekurang-kurangnya dia tidak boring lah kata orang kan. Duduk seorang diri. Selain masyarakat setempat, kemasukan belia dalam khidmat sukarelawan ini juga amat dialu-alukan bagi memastikan kelancaran sesebuah kerja amal itu. Dalam keadaan sekarang kita kena mikir, mungkin sekarang kita orang masih muda kita tidak terfikir, tapi kita pun ada mak ayah. Orang-orang muda ni saya nasihatlah agar kita kena seimbang, kita kena fikir juga untuk masa depan dan kita kena fikir untuk orang kata jangka masa panjang. Mungkin anda tidak terlibat secara tak langsung, tapi sebenarnya benda-benda ni semua sampai satu masa semua orang akan merasai. Walau apapun keputusan yang dilakukan, kajilah terlebih dahulu baik dan buruknya serta berniat untuk melaksanakannya demi kepentingan bersama.